Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan. Nama saya Syakira Salwa binti Rasmizal. Ini merupakan subjek GPPP 1092 yang telah diajar oleh pensyarah saya Encik Syakirin bin Abdul Ghani. Terdapat 4 tajuk besar yang kita akan kenali pada hari ini. Yang pertama ialah pengenalan kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan. Yang kedua ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 dan implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pengenalan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia merupakan satu instrumen penilaian yang digunakan untuk mengurus operasi mengikut panduan yang ditetapkan untuk menghasilkan guru dan pemimpin sekolah ke arah yang berkualiti. Selain itu, pelan pendidikan yang dibina juga bertujuan untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan modal insan bertaraf kelas pertama dunia. Apakah itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia? SKPM merupakan satu langkah untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan pengurusan pengajaran agar berjalan dengan baik. Antara faktor meningkatkan kualiti pendidikan dan pengurusan pengajaran ialah pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan tersebut, guru yang terlibat dalam proses pembelajaran, pembentukan sasiah murid dan pelibatan komuniti dalam pendidikan. SKPM 2010 telah mengambil inisiatif untuk mengubah satu standard kualiti pendidikan bagi memastikan taraf pengurusan dan pengajaran yang memuaskan dapat diwujudkan. SKPM juga merupakan satu instrumen yang telah diwujudkan untuk mengukur kualiti pendidikan dengan jelas dan komprehensif secara berterusan. SKPM dijadikan panduan oleh pihak sekolah dalam mengurus operasi mengikut keperluan dan kepentingan bagi mencapai satu standard yang memuaskan. Dalam penilaian sekolah berdasarkan SKPM 2010, prestasi sekolah dinilai mengikut 5 standard yang telah ditetapkan merangkumi semua aspek yang menjurus kepada pewujudan kualiti pendidikan. Standard yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Standard kedua, pengurusan organisasi. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukai, serta hal ehwal murid. Bagi standard yang keempat, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir sekali ialah standard 5, kemenjadian murid. SKPM Gelombang 2. Mulai tahun 2017, SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. SKPM G2 berorientasikan tindakan, mementingkan kualiti pendidikan dan berasaskan evidence. Pihak sekolah melaksanakan instrumen ini sepanjang tahun melibatkan warga sekolah secara menyeluruh. SKPM G2 juga masih mengekalkan 5 standard SKPM 2010 namun ditambah dengan beberapa aspek baharu. SKPM G2 mengikut 5 standard SKPM 2010. Yang pertama ialah kepimpinan. Aspek baharu bagi kepimpinan ialah pengetua dan guru besar sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Yang kedua, pengurusan organisasi. Pengurusan ini melibatkan pengurusan sumber manusia, aset, kewangan, sumber pendidikan, iklim, pengurusan perpaduan dan permufakatan strategi. Pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Pengurusan kurikulum melibatkan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran dan instruksional dan penilaian murid. Pengurusan co-kurikulum pula melibatkan kelab dan persatuan, badan beruniform, sukan permainan dan sukan untuk semua serta pentaksiran co-kurikulum. Hal ehwal murid pula melibatkan pengurusan disiplin murid, keselamatan, kesihatan, bantuan belajar dan juga khidmat kaunseling. Bagi pembelajaran dan pemudahcaraan pula, aspek baharu ialah guru memainkan peranan sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan pembelajaran yang aktif. Guru bertanggungjawab untuk melaksanakan segala pemudahcaraan ini untuk membantu murid dalam pembelajaran. Yang terakhir sekali, kemenjadian murid. Kemenjadian murid ialah melalui aspek akademik, co-kurikulum dan sasiah murid. SKPM G2 juga telah menyediakan senarai tindakan yang boleh dilakukan oleh guru.
Yang pertama, guru boleh merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik. Perancangan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar di dalam kelas. Guru juga perlu mengawal proses pembelajaran secara terancang. Seterusnya, mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. Guru perlu memastikan emosi mereka terkawal dan dapat mengendalikan suasana kelas dengan baik. Seterusnya, guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Guru mendorong minda murid untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Guru juga mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Kemudian, guru juga boleh melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Akhir sekali, murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Seterusnya, saya akan mengenalkan apa itu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. PPPM merupakan satu pelan yang membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu untuk menyesuaikan diri ketika menghadapi cabaran dan perubahan global. KPM telah menghasilkan PPPM bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. PPPM juga mengambil kira aspirasi dan dasar dalam laporan pendidikan terdahulu seperti Laporan Razak 1956. PPPM mempunyai objektif di mana pelan ini ingin mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025. Bagi mencapai objektif tersebut, PPPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. 3 gelombang PPPM. Yang pertama, golongan pertama yang berlaku sekitar tahun 2013 sehingga tahun 2015. Dalam gelombang ini, ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan kualiti guru sedia ada. Membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang terakhir sekali, pada gelombang ini juga, ia ingin memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk kepada murid dengan keperluan khusus untuk melonjakkan peningkatan sekolah. Mari kita teruskan dengan gelombang kedua yang berlaku sekitar tahun 2016 sehingga 2020. Pada gelombang ini, ia ingin memacu peningkatan sistem. Setelah itu, ia memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran. Penyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan, mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khas seperti orang asli dan kumpulan minoriti lain. Menyusun semula peranan kementerian JPN dan PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan. Bagi gelombang yang terakhir iaitu gelombang ketiga yang berlaku sekitar tahun 2021 sehingga tahun 2025, ia bertujuan untuk berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, mengajak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Gelombang ini juga membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi. Selain itu, mengukuhkan kementerian selain melalui pengukuhan kemajuan kerjaya sebagai pegawai pada peringkat kementerian. Akhir sekali, mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. Seterusnya, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. 5 aspirasi terdiri daripada akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Bagi akses, ia bertujuan menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua tanpa mengira latar belakang dan memastikan setiap pelajar mendapat peluang pembelajaran yang sama. Bagi kualiti, ia ingin memastikan sistem pendidikan dapat menghasilkan pelajar yang berdaya sains, kreatif dan inovatif dengan kemahiran abad ke-21. Equity ialah mengurangkan jurang pencapaian antara pelajar bandar dan luar bandar serta kelompok berbeza bagi mencapai kesaksamaan pendidikan. Yang keempat, perpaduan. Membentuk masyarakat yang harmoni dengan menanamkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum dan agama.
Terakhir sekali, kecekapan. Mengoptimumkan sumber pendidikan untuk memastikan keberkesanan sistem dalam mencapai hasil pembelajaran yang terbaik. 6 aspirasi murid. Yang pertama, identiti nasional. Identiti nasional ialah berbangga menjadi rakyat Malaysia dengan semangat patriotisme yang tinggi. Seterusnya ialah pengetahuan. Murid perlulah menguasai ilmu dan kemahiran yang relevan untuk berjaya dalam kehidupan serta dunia pekerjaan. Yang ketiga, kemahiran di bahasa. Murid diharuskan menguasai bahasa Malaysia dengan baik serta fasih dalam sekurang-kurangnya satu bahasa tambahan seperti bahasa Inggeris. Yang keempat, kepimpinan. Murid mempunyai keyakinan dan kebolehan untuk memimpin sama ada bekerjasama dalam satu pasukan. Seterusnya, kemahiran berfikir. Mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir sekali ialah etika dan kerohanian. Berpegang kepada nilai moral yang tinggi, berintegriti dan mempunyai jati diri yang kukuh. Yang terakhir ialah 11 anjakan dalam PPPM. Yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti, memastikan semua murid mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang pendidikan. Yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan memperkukuh penguasaan bahasa bagi meningkatkan daya saing murid di peringkat global. Membangunkan rakyat Malaysia yang berpendidikan dan berintegriti dan membentuk pelajaran dengan nilai moral, etika dan jati diri yang kukuh. Transformasi kualiti profesion keguruan. Menarik, melatih dan mengekalkan guru yang berkualiti tinggi untuk menjamin keberkesanan pengajaran. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi dalam sekolah. Melahirkan pemimpin sekolah yang berkualiti bagi meningkatkan pencapaian murid dan prestasi sekolah. Seterusnya, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk penyampaian perkhidmatan pendidikan secara percuma, memberi lebih autonomi kepada peringkat pelaksanaan untuk meningkatkan keberkesanan sekolah. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dengan menggunakan teknologi secara optimum untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran murid. Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan, mengoptimumkan peruntukan sumber bagi memastikan sistem pendidikan lebih cekap dan berkesan. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas untuk menggalakkan pelibatan semua pihak dalam menyokong sistem pendidikan negara. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Memastikan peleburan dalam pendidikan memberikan pulangan maksimum dalam membentuk pencapaian murid. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan ketulusan untuk bertanggungjawabkan awam secara langsung. Mendirikan sistem pemantauan dan penilaian yang telus untuk memastikan peningkatan berterusan dalam pendidikan. Implikasi aspirasi dan hala tuju negara terhadap pendidikan negara, murid dan guru. Bagi pendidikan negara dapat mengakses pendidikan lebih menyeluruh, penguasaan bahasa yang lebih kukuh dan pembentukan murid yang holistik dan seimbang. Bagi aspek murid pula, memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan prestasi mereka, pembelajaran yang lebih fleksibel, murid lebih berwibawa, berdisiplin dan cekap, membentuk jati diri dan sahsiah yang kukuh. Dan terakhir sekali, meningkatkan profesionalisme guru daripada aspek guru. Membantu guru mengukur prestasi murid, menambah sebuah tanggungjawab baru kepada guru, memberi peluang kepada cara pengajaran yang lebih efisien. Konklusinya, aspirasi dan hala tuju pendidikan membawa sebuah perubahan besar yang mampu mengubah masa depan negara dan sistem pendidikan negara yang lebih sistematik dan teratur. Pelan SKPM dan PPPM banyak meningkatkan potensi masyarakat untuk memperkembangkan lagi kemajuan negara. Aspirasi dan hala tuju negara dapat menjadikan sebuah profesi keguruan lebih mencabar, namun dengan perancangan yang strategik, ia mampu mendidik generasi akan datang dengan bagus. Sekian daripada saya, Syakira Salwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih.